Hai semua, dalam video kali ini saya nak kata tentang tawaran internet dari Hotlink di mana mereka telah memperbaharui tawaran unlimited data mereka di mana pas RM55 setiap bulan mereka kini disertai dengan roaming ya. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe-lah channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan loceng ya. Ini dia tawaran unlimited harga RM55 di mana pelan tersebut menawarkan unlimited data dengan uncapped speed 400GB di mana kuota tersebut boleh digunakan di 4 negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Pelan RM55 ini juga disertai dengan perkhidmatan streaming suka ya. Harga dia RM55 dan tempoh sah adalah 1 bulan ataupun 30 hari lah. Seperti biasa, tawaran sebelum tu dia hanya menawarkan 400GB data saja dan juga suka. Tapi sekarang dia menawarkan 400GB data untuk kegunaan di 4 negara. Panggilan telefon di Malaysia unlimited. Di Singapura, Indonesia dan juga Thailand kena bayar cas yang agak mahal dekat situ jika nak buat panggilan. Hotspot seperti biasa, unlimited. Anda boleh nampak ya, dengan membayar RM5 lebih saja daripada RM50, anda akan dapat jauh lebih banyak benefit dekat situ lah. Untuk pas RM50 tu, dia hanya menawarkan unlimited data dengan uncapped speed saja ya. Dan kuota tu lebih rendah, 200GB. Harga dia RM50 untuk 30 hari. Hotspot unlimited, panggilan tempat tertentu unlimited. Dan berdasarkan apa yang saya nampak dekat situ, saya rasa Hotlink sudah buat pelan 12Mbps dan juga 48Mbps tu kekal ya. Mereka dah tak buat limited time offer. 48Mbps dan juga 12Mbps tu anda boleh nampak ya, dekat U-Mobile tu pun menawarkan kelajuan yang sama sebenarnya dengan harga yang sama, kuota pun juga sama ya. Bagi pelan RM55 tu dia menawarkan beberapa pelan lah, nanti saya akan cakap. Untuk semua pelan yang lain tu boleh katalah kekal sama ya dekat sini, kecuali ada beberapa pelan yang sudah dihapuskan dan juga pembaharuan pas RM55. Seperti yang anda nampak tadilah, Hotlink telah memperbaharui tawaran RM55 setiap bulan, di mana selain daripada internet berkelajuan tinggi tanpa had, HUP dia 400GB dan juga suka streaming service, dia juga telah disertakan dengan roaming untuk Singapura, Indonesia dan Thailand ya. Untuk Thailand, anda memang tak boleh nak guna dekat jalan, Nartiwat dan juga Patani lah. Itu adalah had yang dilaksanakan oleh kerajaan Thailand. Itu dah lama dah. Tapi untuk kawasan yang lain, masih boleh guna roaming untuk Hotlink lah. Panggilan tanpa had di Malaysia dan juga penggunaan hotspot disertakan secara percuma ya. Panggilan tanpa had tu untuk nombor standard rangkaian tempatan dan hanya untuk kegunaan di Malaysia saja. Jika anda nak buat panggilan dekat Singapura, maka ada cas yang lebih mahal lah dekat situ. Dan tawaran ini sebenarnya menggantikan tawaran pas internet bulanan RM40 untuk RM45 setiap bulan, 40GB untuk RM45 setiap bulan dan juga pelan 100GB. Di mana agihan data tu adalah 70GB untuk 4G dan 5G. Dan 30GB untuk 5G lah dengan harga RM60. Pas tersebut boleh digunakan untuk 4 negara ya, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Dengan pembaharuan pas RM55 setiap bulan, maka kedua-dua pas tidak lagi ditawarkan lah. Jika anda merupakan warga negara Malaysia yang selalu bekerja dekat Singapura lah kan, pas RM55 setiap bulan tu sebenarnya sangat-sangat membaloi tau.
jika nak bandingkan dengan SIM card Singapore tu. Sebab jika untuk SIM card Singapore tu, mungkin anda tak boleh nak guna data dekat Singapore lah kan. Tapi untuk pas RM55 tu, anda boleh guna dekat Malaysia, Singapore, Indonesia dan Thailand ya. Jauh lebih murah daripada pas internet dekat Singapore sebenarnya. Jika anda nak ambil satu SIM card Singapore dan satu SIM card Malaysia lah. Untuk pengetahuan, sekiranya anda cecah FUP 400GB, maka kelajuan internet tu bukan high speed lagi lah. Kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512 kilobit per second untuk Malaysia ya. Bagi penggunaan roaming pula, ia akan dikenakan charge roaming seperti biasa ya. Charge roaming tu sangat-sangat mahal ya. So kena berhati-hatilah untuk tak cecah 400GB tu. Tapi bagi pengguna biasa kan, memang susah nak capai 400GB lah. Jika anda nak, boleh beli pas roaming ataupun pas RM55 yang lain lah. Pas yang sama, yang lain untuk teruskan penggunaan di 4 negara. Seperti yang saya cakap tadi, sekiranya anda beli pas RM50 setiap bulan, maka anda hanya akan dapat internet berkelajuan tinggi. Tak sahaja, FUP pun lebih rendah, 200GB, panggilan tanpa had di Malaysia dan juga penggunaan hotspot sahaja ya. Anda dengan menambah RM50 daripada RM50 tu, anda akan dapat lebih banyak, jauh lebih banyak benefit dekat situ lah. Seperti perkhidmatan roaming, suka dan juga 2 kali lebih banyak data ya. RM5 je sebenarnya. Anda akan dapat lebih banyak daripada apa yang anda dapat dengan pas RM50 setiap bulan ya. Bagi pelan RM25 setiap bulan, di mana kelajuan adalah 12 Mbps dan juga 40GB FUP. Dan RM40 untuk 30 hari, di mana kelajuan adalah sehingga 48 Mbps dengan 200GB FUP. Di mana tawaran kelajuan tu sebenarnya dikekalkan ya. Sebelum tu dia kata limited time offer. Tapi sekarang nampaknya sudah dikekalkan. Untuk pengetahuan, dua-dua pelan tu menawarkan data berkelajuan tinggi, uncapped speed lah, untuk 8 malam hingga 8 pagi, panggilan tanpa had dan juga hotspot ya. Tawaran kelajuan tu sudah dikekalkan lah. Sebab anda nampak ya, untuk U-Mobile pun sebenarnya mereka juga menawarkan pelan yang hampir sama lah dekat sini ya. Dan saya rasalah ini sahaja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!